Okay, hai Assalamualaikum semua. Saya rasa saya dah lama dah tak buat video kan. So hari ni saya nak buat video. Satu, pasal mereka-mereka tak kisahlah jantina perempuan ke lelaki ke bekerja ke tak bekerja ke. Tapi sesiapa yang suka sangat benda manis. Contohnya macam air manis, makanan manis. Contohnya macam hari-hari mesti kena minum teh tarik pagi. Kalau tengah hari kalau makan nasi campur mesti minumnya adalah teh o ais. Itu memang biasalah. Kan? Dan malam pula mungkin kalau lepak mamak teh tarik lagi ataupun mungkin teh o ais limau macam tu. Kita nampak benda tu macam biasa, rutin biasa. Okay? Tapi benda ni sebenarnya bukan biasa. Sebab benda-benda ni lah yang akan menyebabkan kita terpaksa makan ubat seumur hidup. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu biasa kan. Tapi itulah yang akan menyebabkan kita makan ubat seumur hidup. Cuma perlu pilih je nak ubat apa. Macam manis, darah tinggi, buah pinggang. So it's up to you guys. So kena sedar daripada sekarang. Okay? Bye.